Kalau 3 tanda-tanda yang saya sebut ni ada pada anda, ini mungkin bukan penat yang biasa. Ini mungkin tanda kemurungan yang ramai orang tak perasan. Yang nombor 3 tu yang paling common sebenarnya. Nombor 1 adalah bangun lewat dan selalu skip breakfast. Dia bukan selalu skip breakfast sebab nak diet ke apa. Dia skip breakfast sebab dah tak ada perasaan nak makan. Bukan sebab malas ke, tapi badan dah rasa berat, minda tu dah rasa kosong, nak bangun pun dah tak ada tenaga dah. Yang kedua, benda yang dulu seronok tapi sekarang dah tak rasa apa-apa dah. Kalau macam dulu suka main game, tengok drama ke, makan kat luar ke, lepak-lepak, sekarang ni semua tu dah rasa kosong dah. Yang ni yang kita panggil sebagai anhedonia. Hilang minat terhadap perkara yang sebelum ni pernah menggembirakan anda. Kalau anda rasa banyak tanda-tanda ni berlaku pada diri sendiri, anda boleh datang ke klinik saya di Nilai. Kita buat konsultasi dan saringan kesihatan mental. Kita bincangkan rawatan apa yang sesuai untuk anda. Okey, kita sambung. Bila bangun pagi, benda pertama yang kita capai adalah telefon. Sebenarnya bukan nak scroll pun. Kadang-kadang cuma nak lari daripada realiti, nak cari distraction disebabkan hati tak stabil. Hati ataupun mood yang tak stabil tu. Yang keempat, mood swing yang teruk. Bujak pagi rasa okey, tengah hari rasa murung, malam macam rasa macam nak menangis. Emosi tu naik turun tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, mudah lupa dan susah fokus. Baca satu benda 3 kali pun tak boleh nak ingat. Otak jadi serabut atau kita panggil sebagai brain fog. Nombor 6, rasa penat dan cepat marah sepanjang masa. Letih, tapi bukan letih fizikal, dia letih dalam kepala. Benda kecil pun membuatkan kita rasa frustrated. Kalau tanda-tanda ni makin kerap, jangan biarkan ianya melarat. Kesihatan mental ni sebenarnya sama penting dengan kesihatan fizikal. Untuk mendapatkan konsultasi dan saringan kesihatan mental bersama saya, Dr. Azrin, boleh klik di bio. Apa persoalan boleh tanya dalam komen. Take care.